Buah mako. Tak ada dia mako ni deh. Dah. Mako bermulu. Tu. Deh. Jadi sungguh temu mako deh. Maka bermula segala hamba yang mukhlisi. Tu dia. Duduk warna ni. Hamba kita ni lah. Itu makna hamba. Ada. Maka bermula hamba yang mukhlisi itu terbagi ia atas dua bagi. Ni nak tahu orang suci tak Nah. Duduk atas kelah ni betul lah. Deh. Gitulah. Ni anggerahi Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Terbagilah ia orang ni di atas dua bagi. Pertama orang muqarrabi. Tu dia. Ke mana orang muqarrabi? Orang hati dia tu hadir dengan Tuhan sentiasa. Apa sama? Allah. Apabila kita lemah dalam zikir usia, apabila kita lemah dalam zikir hati, lemah di zikir roh nyawa, lemah segala zikir mulut lidah, maka menasalah orang tu. Tak usah tunggu bila lah. Lambat banget menasalah dia. Ni tak apa lagi. Berasa cekak lagi. Pertama dia kata orang muqarrabi ni orang happy hati dengan Allah. Tak kira tu. Orang ni orang pandai ni. Hidayat ni. Taufik sungguh ni. Yang kedua orang abro. Apa? Dua kelas ni ya. Nak badi nak badi hak ni dak asin, badi hak luar tanah air. Dia nak comel seluk liak. Alih awak agen. Boleh. Tak. Dikandaki inayah taufik. Mudah segala-gala lah. Tak. Gua ada. Tak. Muqarrabi. Orang abrari. Tak. Orang tertib dalam amalannya. Tak. Jangan tinggal 4 bahasa zikir. Nupu, napah, empah, tempah. Itu harta manusia di akhirat. Napah, nupu, tempah, empah. Kita ni 4 ni hak melia kita. Atas langit ni. Luh, koleh, arah, kursi. Hak melia. Hak di bumi ni. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pak hak melia. Hak melia kita lah ni. Apa nupu, empah, tempah. Kalau tak melia situ tak. Hak tu you telmaga tu tak gerak tu. Dia tak nak apa kaki sana. Tu orang dua ni ya. Muqarrabi hati dia happy dengan Allah. Sentiasa. Nak sunat ke sebut-sebut acak-acak ke lah nak lekat tu. Basuh ke lidah. Basuh ke roh nyawa. Basuh sikit hati. Basuh sikit di rusia. InsyaAllah Tuhan buka. Bagi nak basuh gapo. Basuh lah. Korban basuh. Jaga adat dia tu lah. Jaga tertib dia tu. Lagu ni. Dah kita tak anak nak jaga tu.
Tak jauh pula ada lah benda molek ni. Tu dia. Maka kata dia sini, maka segala orang muqarrabin itu, mereka itulah telah diambil. Diambil artinya telah ditinggal mereka itu nafsu dia. Nah, dia tidak main dengan nafsu suka gini-gini, tak pakai dia. Ini orang muqarrabin. Dia ingat Tuhan dia ya. Taklah buat tu buat hak zahir ni. Tapi dia tak tinggal. Ya, ni orang comel. Kita boleh hari tu dah buat kerja kita tak cara dah tu. Hingga habis tak takut ke dah. Tu. Diambil ditinggal mereka tak ada lah nafsunya, bagian nafsu dia tak ada. Mereka itu muqarrabin ni. Dah iradat kandaknya tak ada dah, kandak nafsu tak ada dah mereka itu. Pada tak ada kandak segala nafsu, kerjalah mereka itu muqarrabin di dalam diri dah menegakkan segala hak-hak Tuhannya mereka itu. Tahan. Kita kaji masa ni 24 jam. Mak mana hak kita ingat? Takkan tak boleh kaji. Ya. Mak mana hak Tuhan nak? 24 jam semua mana kita. Alah mujur setengah jam pun mujur dalam sehari. 24 jam tu boleh setengah jam pun mujur. Oh ingat. Tidaknya duk kara aku lain. Kenapa mengingat ke Tuhan supaya umum tu jadi walidah. Kenapa mengingat ke Tuhan tu umum tu walidah dia ada. Apa kita berapa ribu sehari-hari? 124,000 napa? Kenapa kita ingat ke Allah? Tak, Allah Maha reganya. Tak sebut nama dia tu. Tapi kena belajar lah. Ngajar usul din tu ngaji lebih kurang. Kita usul din paling punggung. Ngaji pekoh pun ala pada tak ada arah. Paksa bila nak lekat. Kalau lomba tak ada 2-3 ni. Pekoh tak lekat mana. Usul din tak faham mana. Jauh. Kau lebih lagi lah. Halu. Nah, jadi sekat segala benda-benda hak belatu. Kau tanya kita ni, bak artinya. Tak. 20 sifat. Tapi mengapa kau? 20 sifat tu. Sebab apa Tuhan kita ni bersifat dengan mukhalafah? Sebab apa? Dalam usul din soal kita, sebab apa Tuhan ni bersifat dengan mukhalafah tu sebab apa? Tak nampak? Tak nampak. Tu panggil usul din. Nak beri terang, nak beri jelas. Kalau kita boleh jawab tu, baru telah. Belah ni. Setara ni. Baru tahu ni. Ni tak. Kata Allah tu kat penuh-penuh mulut. Tak tahu nak letak. Tak. Kat zikir la ilaha illallah. Pakat kata lah kau. Dia kata la tu tak ada awal. Ilaha tu tak ada akhir. Ilah tu tidak bersama. Tak. Allah tu buat arti. Tak. Nak ukur bandai tak boleh. Kaji molek belah penuh. Kita kata tu baru jadi pedah. Tak. Duk sebut nama tu. Dia tu. Batulah kita ni. Tuhan sungguh. Beri amaran. Tegah sangat tempat belajar, tempat ngaji. Suruh kena muka gitu. Selagi kita tak kena, buat amal pun Tuhan tak terima. Rasa dia dah, buat amal tak kena. Siapa dia nak terima? Bukan kau dosa, kau buat kau dosa. Buat kau dosa, dia buat tak kena. Ya. Dia kata jauh aku ni Allah. Allah. Oh tak kena lagu tu. Misalnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik turun 5 waktu tu. Tak? Ki asal 5 waktu ni main mana? Ni. Buat tak ada 5 waktu. Buat tak ada 7. 5 waktu ni asal-asal lah kata tu ulama. Tak, dia asal mari ikut sifat salbiah. Salbiah lah. Salbiah ni 5 sifat. Mana sifat salbiah 5? Kidal. Gapo lawan kidal? Lawan kidal gapo? Kidal ni lawan tidak ada permulaan. Dah. Bakar. Dah, lawan dia. Mana? Menasa. Sifat bakar tu. Oh tu. Mukhalafah bersama Tuhan dengan tu makhluk dengan ada. Qiyamuhu berdiri dengan yang lain. Berapa utir dah? 4 dah. Wahdaniyah. So. Hati jadi asa-asa putih pucul jadi ke 5 waktu tu. Nak bersihan ni. 5 bak ni. Bak kita ngatik pun kau nak napi hak 5 ni lah. La tu tak ada hak tu. Jangan lah tu tak ada Tuhan ni dah. Tak ada hak baru, tak ada hak sama. Tak ada hak upama tak ada. Nak napi hak tahu. Ni kita tak ngaji usul ni duk lah tak ada Tuhan. Tak ada gapo dak tahu tak ada Tuhan. Tu punah pakai alah. Kalau kita tahu ngaji tak apalah tu tak ada sama tak ada mula. Tak apa tu lah tu tak ada mula. Lah tu arti tak ada. Gitulah. Sifat salbiah hak 5 tu. Aculah cari jalan. Kata setengah ulama dia asal pucuk daripada alhamdulillah. Alhamdulillah. Alih ngah ha tu 2. Ha tu. Nah, da tu sah. Dah, 5 huruf situ. Alhamdulillah. 5 huruf asal 5 waktu ni. Titik-titik situlah. Sentiasa buat ibadatlah kepada Allah Taala. Khidmat semua akan dia. Dia keluar kaum yang ditutup hak Taala tu mereka itulah mengasih. Belah mana mengasih? Mengasih ni cerita dia. Tak? Kau ni duduk mengajar, kau ni duduk mengaji. Tu mengasih tu. Mengajar hukum-hukum Tuhan, duduk mengajar segala hal-hal. Duduk mengasih, duduk cita-cita dia dan mengenal ia. Tu dia orang ni. Bagaimana mengenal? Sebagaimana permen Allah Ta'ala tiap-tiap. Tu. Mereka itu, kami tolong. Tak. Jangan duk bimbang kak. Tuhan ngaku nak tolong. Nak jaga. Amin ya takillah. Tak yakin kau. Siapa yakin pergi teguh dengan dia. Dia ajak Allah makhraja Tuhan bui. Perpasal atas dia. Payah setara mana pun. Tak. Nabi kan masuk gua. Puk-puk Musa lagi nak bunuh tu. Allah. Tuhan suruh lalu karut. Dengan tatulah. Puak kapir kita tengok, nak masuk kok mana dah labu kalau masuk, betul dah pecah. Betul tak ada orang lalu kot ni. Mungkin Nabi duduk dalam tu. Tu, kaya-kaya tu tolong dah. Pada dengan sarang labu ya halau. Ya tak masuk dah kot tu. Kalau masuk tembus sarang labu. Untuk okey, ya Allah. Kebijakan kejadian menggosok ya asalnya daripada dia berlaku. Pakat cari jalan lah. Kayak Abu Bakar tu. Gitulah. Tu. Masih dia dan mengenal ya Allah bagaimana permen Allah Ta'ala tiap-tiap mereka itu kami tolong.
Puak kasih ke dia ni. Puak khidmat ke dia ni Tuhan ni. Tolong kepada kita buat amal tu. Tak percaya gitu lalu ni. Kita tu tak tolong ni lelah yang sehari tahun bulan. Kerja kita kata kuat tak mudah dah. Tapi dia tu tak tolong tak jadi. Gitulah. Ya, dia tu tolong tu insya-Allah. Tuhan tolonglah sekalian mereka itu sebab buat amal. Dan adalah tolong akan sekalian mereka itu daripada anggrahi Tuhanmu ya Muhammad. Pas tak ada anggrahi Tuhanmu ya tertegur. Ya. Orang lain je tak boleh nak tegur. Ya, bangun pagi kayak baca kun. Ya, Mahdini pi man hadai. Wa apini pi man apai. Wa tawallani pi man tawallai. Wa barik li pi ma atai. Wa qini bi rahmatika syarra ma kun. Nah, segala-gala tu Tuhan tolonglah kita. Kita pun minta gitu juga. Wala yazillu ma walaita, tidak jadi beliau. Waktu hina tak sohoyaklah. Wala ya'izzu man adaita gitu juga. Dah, tidak jadi hina Tuhan beliau. Gila apa tak mana. Dah Tuhan beliau lah. Tidak ada hina dah Tuhan. Gitulah. Dah putus tu ya dah. Kita baca dah bangun pagi minta dah. Tak kita suruh dia. Tapi kena penggacok parah tu. Allahnya ilah gitu. Tuhan mun. Tak tergoh Tuhan nak ui. Dah Tuhan tolong. Pas maka ya satu kaum itu telah diri letak Allah Ta'ala akan mereka itu bagi berkhidmatnya, buat khidmat akan dia sehingga penuh. Sehingga patuh. Patuh tu. Dia patuh mereka itu ke syurga. Syurga dunia. Itu dia. Dan mereka itulah segala orang zahidi. Tuhan ajar ke dia gini. Orang zahid ni orang tak sih. Tak sih ke mewah dunia belah mana tak sih. Takut sibuk. Bukan satu masa tu dekat mari raya tu. Ya Muhammad Tuhanmu ni jadi bukit Uhud ni untukmu. Mana? Jadi mah bukit Uhud ni besar-besar bukit Uhud ni. Ya Muhammad menak kedak menduk nengung tak ada gini. Malah dia duk tangguh ramai. Menak kedak tu nak jadi bukit mah tu untukmu belakang kamu. Nanti dulu. Duduk jenis pula, pergi mula pula. Ana Rasulullah. Dia nak jadi ni mah ni, bukit besar lah. Dia tak pungguh lah. Jadi untukmu. Dia kat tanya lah ana. Mari mendekat seorang lagi, warak Rasulullah. Tak jadi, tak sih. Tu tak jadi mah tu. Kau jadi mah bukit Uhud. Padahal. Tak tidur malah cak punggut. Dah sih. Warak Muhammad. Artinya melekat suruh pilih. Sekadar tu buah gegel. Tawar sih lagi dah. Tawar sih. Warak artinya beki jaga molek lah. Tak sebel lah benda lagu tu. Mono. Tidak mampu makmu saya seolah lah. Perlana lah. Ni hak aku suka ni hak aku ni aku. Jadi kok gimana? Asyik warak Muhammad asyik. Kita mau. Mati tembok. Ya, jalah. Pada sila. Jalah dah.
Dah soyak nak le dengan hak sesok ke. Itu nak le ni. Sikit pun berasa sikit dia pun. Salih kamu so tu lah. Gejala temeng. Dah. Tengok mah merah atas pasir. Agi julu alah nak perut. Dia tiga orang Nabi Musa dia. Tiga orang. Nak perut rasa dulu. Enggak Nabi tahu dah, cuma tak tutup lah. Aku tahu dah pasal kakak ni. Nampak benda pelik sikit nak perut. Mudah nak perut. Pasal orang lagi jakar rasa air tak boleh. Ingat dia sore sia. Dia duduk situ gilah, pak dia. Boleh tengok dia nak akak menatet tu mah tu lah. Tu tu kena nampak mah atas pasir. Gori lah kalau kita lah. Alah no kita dua ni tak gerak tak. Berat mamah ni. Tahulah. Ini ya kita duduk lama di sini dago nak pergi cari makan. Tu kita cari makan. Kedai rata cari nak beli air, nak beli kuih. Belah mana aku nak boleh mah ni sore. Tak sini ke dia. Tu pocor ni. Nak elak. Pelik menggua harta. Bagi dua sikit lah. Tak. Gini, kalau dia mari air kok gapo kok kare. Dia duk togok nak minum, ketok. Mati hitau. Duk mati dalam diri dia. Tu dia. Parah tekok dia, hati situ. Boleh kat kau sore kau ni. Nabi Musa kita. Nak ngaji dengan Khaidin tu. Cak jawab hak duk pergi beli dalam kedai ni. Aku ni nak sore aku mah kata boleh. Nak orang aku buh kacau dalam air. Tu teh. Orang duk becet dah. Pelik mari lalu munggu ilmu hak jahat tu. Nak boleh kat aku sore buat kan. Boboh lah cak-cak korok pun dalam air. Mati boleh kat aku sore. Okey air, okey kuih kata lah ni. Tak. Dia togong air tu kak. Tak lama mampu dia. Kau makan kacang. Tak. Tapi tak ada lah belah tu. Dia pacung kawin tu mati itu. Dia mampu makan kacang. Dua-dua saja tinggal tu ni. Dia pacung dulu baju binai. Lah pacung binai tu. Tu pacung. Tu minta mampu kerah. Sama saja. Sama saja. Sebab tu dengan harta ni tak usah duduk. Alah. Ada. Bagi tinggal orang tu banyak dah. Dia payah kena tak soyak lah. Nak sore. Tu dia. Alah ni. Apa cerita dalam ni kan orang dua beranak. Lah Datuk ni bodoh. Utah ada. Lek jalan kaki anak sia budak-budak kecil. Marah. Orang kampung lalu kampung. Bodoh Datuk ni. Utah naik ada. Apa erik jalan kaki anak-anak sia. Lepas kapal tu, awal mu naik Aku erik hutan. Tok anak cucu di atas tu. Lah bodoh orang ni weh. Kita tua pun nak behatan tu. Budak-budak atas hutan gagah. Pula. Buat turun cucu. Awal mu erik pula aku jalan aku naik atas. Naik cucu atas tu. Naik tu atas tu. Cucu erik. Alah ni lah orang tua bodoh. Masuk kabur lain pula. Apa? Alah kita tua geng. Lok kan erik siap bodoh. Tak kena sabuk. Payah. Bertidur kan. Kata dia pakai erik pakai erik. Tu awal pakai erik. Erik pun kabur lain. Alah Datuk ni bodoh. Bodoh ada dia erik. Tak lesar apa mati. Penyakit harta. Tak. Dia nak buat ibarat.
tu kita terpahal. Ha, tu dia. Belajarlah. Nak hingga siapa kerja di. Nah. Ha, hamba abdinya Allah. Baik tinggal hati pada dunia. Dia orang abid tu, orang duduk dia jaga nak buat amal abidi anu amal. Dia duduk dia cari duduk nanti waktu. Nah, ni satu kaum yang telah ditutup hak Taala akan mereka itu bagi mengasihinya akan dia sehingga patut mereka itu hambanya bagi hati akan dia akan Allah dan masuklah kepada hadiratnya. Ha. Nah, hati itu cerah selalu. Ada pikat lalu. Dan mereka itulah segala arif. Dan orang ulama. Ha, tu, arif ni cuci luar dalam. Dan ulama ni, ulama saufiyah. Allah. Wali lagi. Ulama saufiyah lagi. Ha. Apa dia pandai jaga? Mukaramah dia, mujalasah dia, mujahadah dia. Ha, tu ajar dia. Tak. Ha, tak ajar dalam jaga, tu ajar dalam tidur. Tak. Wallahu subhanahu ta'ala a'la. Kuat boleh? Amin. Ha, nah. 4.5